Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali ke channel saya. Petang ni kita ada seorang pelanggan yang baru membeli kita punya Omega 3, dan beliau terlalu teruja, dan dia rasa bila dia ambil Omega 3 ni, dia rasa lebih bersemangat kan. Sakit lutut pun ada kurang sebagainya. Kita dengar daripada beliau, Cik Mahdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Mahazir yang telah membeli produk daripada Encik Alim lah, iaitu Omega Guard. Nama, tapi saya tak bawa pula, ada di rumah lah nak tunjuk. Tapi setelah saya makan produk ni, lutut saya telah hilang sakit tu. Lepas tu saya merasakan cergas jugalah setelah makan produk ni. Rasa tuan-puan boleh cubalah produk ni. Dia takat ni memperhatilah untuk orang yang lemah-lemah semangat, sakit lutut semua. Dia akan mengembalikan jel-jel kaki ni. Jadi kalau naik tangga, turun tangga tu, insya-Allah akan kuat baliklah tu. Boleh cubalah. Saya baru cuba seminggu baru ni, seminggu. Jadi ni nak beri sikit keterangan lah pada kawan-kawan yang nak cuba Omega Guard ni. Jadi boleh cakap dengan Cik Alim pula. Saya pun dah tak ada pandangan lah ni. Okey, Cik Mahdi, terima kasih banyak di atas testimoni tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan dah dengar tadi penjelasannya ikhlas daripada Cik Mahdi. Okey, ni kedai Cik Mahdi. Kalau datang ke Seremban 2 di Maidin di Maidin. Okey, Cik Mahdi. Ni di Maidin. Ni Maidin Seremban 2. Kalau nak jahit baju ke, repair seluar ke, boleh datang kat saya lah, insya-Allah. Kalau nak telefon, boleh hubungi Cik Alim lah. Kalau nak datang nak repair seluar, mana tahu yang mana duduk di sekitar Seremban ni nak repair seluar, boleh jumpa saya di Maidin Seremban 2. Terima kasih. Tengok dahsyat tu dia punya komen Cik Mahdi. Dia bukan saja boleh repair seluar, dia juga makan Omega untuk repair lutut dia. Dengar tadi dia punya testimoni, dia boleh naik tangga, turun tangga. Dan selama ni tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar saya punya TikTok saya, di mana saya selalu merumuskan bahawa Omega 3 ni ada pelincir untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang hari ini tuan-tuan dan puan dengar sendiri daripada Cik Mahdi bagaimana hebatnya Omega 3 ni boleh membantu kita, kan? Tengok saya, orang cakap saya umur 42 tahun. Adakah saya macam 42 tahun? Kan? Sebab apa? Dengan pengambilan Omega 3, saya ambil Resby, Vivik. Sekarang ni saya ambil ESP protein, juga vitamin C, dan juga Nutriferon untuk kesihatan saya. Banyak. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita nak sihat, kan? Kita nak sihat. Jadi bila kita nak sihat ni, kita kena ambil banyak produk. Ya tuan-puan, jika nak sihat begitulah tuan-puan, kena cubalah berbagai produk daripada Cik Alim ni. Cik Alim kita ni usia sudah sekitar nak masuk 80 dah tu. 70, tapi hakikatnya orang nampak macam 45. Punya kesihatan dia tu memberansangkan lah. Boleh tanya betul-betul daripada Cik Alim tu. Bukan senang nak jumpa orang lama yang masih kuat macam Cik Alim ni. Begitulah. Okey, terima kasih Cik Mahdi. Saya kan Saya tak biasa kat TikTok kan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan tadi dah dengar Cik Mahdi memberi testimoni yang sangat memberansangkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Mahdi, dan semoga kita akan bertemu lagi di lain TikTok saya. Dan jangan lupa untuk share, like dan komen sakit lutut. Okey, terima kasih.